Yahudi ni dengan sengajanya membuang huruf lam pada Assalamualaikum itu menjadi Assalamualaikum. Dan kalau kita tengok maksudnya adalah celaka ke atas kamu. Ush, menteruk betul lah. Maka bila dengar perkataan tu, sebenarnya Aisyah ada sekali tu. Aisyah yang ada sekali ketika itu, bila dengar perkataan ni, terus Aisyah macam nak balas balik lah. Tapi Nabi SAW kata, sabar Aisyah. Nabi kata, Allah suka untuk kita berlemah lembut dalam tindakan kita ataupun bagaimana kita berinteraksi kan. Tapi Aisyah macam, yelah, tak boleh nak terima lah kan. Nabi takkanlah kau tak dengar kan. Takkanlah Nabi tak dengar apa yang Yahudi tu cakap, Assalamualaikum. Nabi pun dengan tenang, Nabi kata, qad qultu wa'alaikum. Aku dah pun jawab. Aku kata wa'alaikum. Maksudnya ke atas kamulah juga.